Tapi ya pun. Oops. Ya pun. Okey lah, boleh lah. Turn out okey lah. Kita try lah off stabilizer untuk footage yang ni. Oh. Ya Allah, ayam ni. Ayam tak boleh undur ya tuan-tuan dan perempuan. Sebab tu dia berlari macam tu. Aku rasa kan elok aku simpan aku punya phone casing dekat dalam apa? Dalam beg. Sebab apa? Sebab dia mengganggu aku punya kaki. Sebab nak letak dekat phone, nak pakai phone casing ni, dia tebal sangat untuk phone holder aku. Nak kena beli quad lock lah. Oh, so aku nak tukar lah dia. Yeah, you know what? Let's just enjoy the road. Hello, Assalamualaikum. Good morning. Apa nama pagi ni aku on the way kerja. Lambat edition. Lambat edition. Tapi bos aku dah tahu lah. Sebaiklah ada bos yang memahami. Saya lambat. Semalam saya handle banyak urusan. Daripada office balik ke rumah. Maka memahamilah bos saya. Alhamdulillah. Ya. Oh macam tu. Sebab aku sekarang tengah belajar braking kat sebenarnya. Braking aku tak cun langsung. Tak pandai braking sangat. So benda-benda macam tu kita kena polish juga sebenarnya. Timing aku dah macam boleh polish lah. Tapi braking ni kan, braking ni ada skill dia, which aku kena belajar. Masa bila nak belajar? Nanti kita tengok YouTube. Lihat. Macam bukanlah aku nak tengok YouTube sangat, tapi disebabkan kau tak ada duit dulu kan for the time being. So kau tengoklah YouTube. Kau dah cukup duit, pergi bantai pergi kelas. Biasanya aku nak je potong kan. Macam semalam aku potong je bas tu sebab nampak. Tapi sebab lori ni a bit laju. Bas malam slow sikit. Thank you bang. Oh hari ni jalan aman. Public holiday. Oh, by the way, happy Chinese New Year to all those who are celebrating. Either my Chinese friend, my Malay friend, my Indian friend. Because you know how it makes all of us, right? Yeah. So, we got a lot of mixes, bro. So, of course, aku pun dah berapa kali dah pisang. Lembu. Esok puasa ya tuan-tuan dan perempuan. Assalamualaikum. Bagaimana semua dengan persediaan untuk berpuasa? Lepas tu Tuan lalu Haji. Tuan lalu. Thank you. Seronok sikit. Ada peneman kat belakang. Alamak, kawasan sekolah lah. Ada pokcik.
Abang Haji lah. Thank you. So untuk bulan puasa ni, haha, iya, tak sabar. Dah lama tak Ramadan rasanya. Bulan puasa ni paling orang expect, yang paling semua orang tunggu-tunggu, tak kisah agama dan bangsa, adalah bazar. Man, all the roti johns, all the different kuih-kuih lauk. Man, if you think that Malaysian food is broad, wait till you reach the bazaar, man. Cannot wait. I 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 cannot wait. Everyone else is not working. Why are you working? Excuse me, sir, I'm just a contract worker. I'm an MNC worker. There's so much variable right now. Takut. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to the channel, guys. Alamak, tak tahu dah pula tak. Bismillahirrahmanirrahim. Seronoknya suasana pagi. Okey, tadi. Thank you. Weh, sonok lah jalan Tan PH. Macam tu ke? Tak tahu lah, aku tak tahu. Tapi aku harap sifu-sifu tolong tunjuk aja. Sebab aku tak reti nak braking ni sebenarnya. Sebab tu kalau korang tengok cara aku buat motor, memang nubi-nubi lah. Dulu aku selalu timekan tau, supaya corner aku dengan braking macam aku tak tekan sangat braking. Tapi bila aku baru perasan yang braking ni lah yang kau perlukan untuk bagi hit dekat tayar kau. So bila kau bagi hit kat tayar kau, barulah ada grip.
Ni bila tak ada heat, macam mana nak ada grip? How? Thank you, uncle. Thank you, bang. Thank you. Aku punya apa nama ni setup semua standard ni. Lepas tu takut pasal aku memang tak pandai lah. Aku tak push betul-betul lagi motor ni. Sebab aku pun tak nak tergesa-gesa. Life, you only live once. You gotta make sure you make it right though. Because if you fuck to get it back up, it's gonna take some time. Woo! Tayarnya agak eneng. Kanan aku boleh percaya dia. Okey, basah. Meminta. Kanan aku boleh percaya dia. Kiri aku macam, sebab dia dah nipis sikit tayar belah depan. Oh, bawa anak bestnya. InsyaAllah one day. Motor dah besar, lepas tu bawa anak pula. Man, such a flex. Yelah, kita cuba. Betul lah, jalan memang clear lah. Mantap tu cuaca. Kau tengok lah tu, belah sana. Iya. Oh, lupa yang belah kiri yang barat. Lama kecoh lah. Oi, minyak sampah. Banyaknya minyak sampah. Aku pun speeding, so tanggungjawab aku lah untuk be aware. I don't mind, because I know that I don't mind, and I miss you that I don't mind. Oh, now you're gone, though. Now you're gone. Your eyes staring at the star. And I miss you, now you're gone. I'm gonna make it on the new sun. Not about to go to the phone. Thank you, auntie.
Fudil cakap bawa slow-slow je bawa slow-slow je betul. Assalamualaikum. Ada S70 lah. Kalau S70 lagi pergi. Duk lane kiri, stay lane kiri, tukar lane kanan. Tukar lane kanan, tukar lane kiri balik. It's okay, thank you. Oh, member office call. Risau lah tu. Thank you, Rubio. Appreciate it. Woo! Alamak! Oh, okay. Oh, dia okay tu. Dia punya ujung tak pernah dapat clean macam ni punya laju lah. Public holiday sekalipun. Oh, ni Chinese New Year. Oh, aku rasa so aku at least jawab lah supaya dia tahu aku tengah atas motor. Dia nak masuk mana ni? Ya Allah. Tak faham. Oops. Ada lubang. Alamak, jalan basah lah you. I takut lah you. I tak yakin. Skill issue. Okay, kita kena berjaga-jaga dengan beza ni. Kita tak tahu beza ni nak pergi mana. Alhamdulillah, dah nak sampai office dah. Tak, seronok sangat layan jalan. Tapi dia pun oops. Dia pun thank you, thank you. Abang tumpang dulu bang. Yeah. Okay, seronok ah pagi ni. Oh, by the way guys, aku tadi tak wish untuk selamat menyambut Ramadan Al-Karim. Semoga dapat menyambut kedatangan bulan puasa ni dengan penuh rahmah ni. Kita dapat mengumpul pahala dan juga bazar. Ya, sebab aku hantu makanan kan. Molek.
tadi tu dia bukan bagi beam, dia langgar lubang. Tuan-tuan perempuan, dia akan oh tak ada lubang kat situ. Dan I got scammed. He did give the beam. Why would I jump the traffic light? I mean, bro must have seen too much, so he gave it. He must. Weh, jap. Handphone aku mana? Weh, handphone aku mana, bodoh? Weh, handphone aku. Shoot.